Mengenai transfer kredit. Okey, ini saya nak bagi tahu kepada awak, tolong dengar betul-betul dan clear betul-betul. Transfer kredit ni ataupun pemindahan jam kredit ini adalah satu kelebihan hanya untuk pelajar-pelajar diploma yang sambung degree sahaja. Awak tak kisahlah diploma dalam bidang apa pun, diploma vocational ke, diploma biasa ke, diploma automotif ke, diploma perakaunan ke, diploma pengurusan jenazah dan sebagainya. Kalau sijil awak tu tulis perkataan diploma, dan tak kisahlah awak ambil diploma dekat mana, universiti awam ke, universiti swasta ke, politeknik dan sebagainya, KKTM ke, UiTM ke, Politeknik Shah Alam ke, awak ambil diploma swasta, mohon untuk sambung awak dapat tawaran degree, sambung degree, awak layak untuk transfer kredit. Itu yang pertama awak kena faham. Yang kedua, transfer kredit ni konsep dia adalah mengurangkan beban pembelajaran per semester. Bukan mengurangkan beban pembelajaran, bukan untuk mengurangkan tempoh pengajian. Kalau program pengajian awak masa degree tu 6 semester, maka awak akan belajar 6 semester. Cuma kalau universiti awak tu dia potong-potong-potong, awak dapat pengurangan semester, itu adalah kes terpencil, bukan yang umum. Okey, yang umum awak kena faham. Contoh, kalau kawan awak contoh awak masuk semester 1, awak belajar 12 subjek. Okey, ada 12 subjek. Kawan awak STPM belajar 12 subjek. Kawan awak matrik belajar 12 subjek. Awak mohon untuk transfer kredit. Contoh awak dapat 4 subjek digugurkan. Awak cuma perlu masuk kelas 8 subjek sahaja. Itu konsep dia yang sebenar. Alright. So saya harap awak clear yang tu. Yang tiga, awak kena clear. Transfer kredit ni hak menentukan berapa banyak jam kredit yang dapat dikurangkan. Itu bergantung kepada tempat awak sambung degree. Okey, saya bagi contoh. 3 orang pelajar dari UiTM ambil diploma kejuruteraan awam contoh. Seorang sambung degree dekat UiTM, seorang sambung dekat UM, seorang sambung dekat UTHM. Walaupun mereka bertiga ni berasal daripada tempat yang sama, tapi sambung degree tempat yang berbeza, jumlah jam kredit yang dapat dipotong itu bergantung kepada universiti yang diorang sambung belajar, mereka sambung belajar. So awak jangan pelik lah benda tu. Alright, macam mana awak nak mohon transfer kredit ni? Nak mohon dia mudah sahaja, sebab setiap universiti dia ada prosedur yang berbeza. Jadi pelajar-pelajar diploma bila dah masuk belajar, masuk pembelajaran minggu yang pertama, dah start kelas, dah habis orientasi apa semua, dah start kelas, awak diminta teruslah pergi ke kaunter fakulti masing-masing dan rujuk dengan fakulti masing-masing apa dokumen yang perlu diberikan. Sebab biasanya setiap universiti dia akan ada borang-borang yang perlu diisi dan disahkan oleh dekan dan dibawa kepada senat universiti. Jadi saya harap awak bertindak segera bila masuk belajar nanti, dan janganlah tunggu lama-lama, tekan button follow. Okey.